Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kuarter 5 akan membentangkan tentang membina tamadun kampus mahasiswa sebagai teras akal budi dan nilai peradaban baharu. Ini merupakan ahli kumpulan 5. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang yang pertama. Universiti seringkali digambarkan sebagai menara gading, iaitu sebuah institusi pendidikan yang bukan sahaja melahirkan golongan ilmuwan, malah tempat mewujudkan nilai kemanusiaan, di mana fungsinya adalah untuk menghasilkan insan yang baik secara menyeluruh melalui pembentukan kepakaran teknikal dan keutuhan akhlak. Walau bagaimanapun, realiti dunia moden kini telah membawa cabaran besar apabila mahasiswa berhadapan dengan krisis peradaban digital yang boleh mengancam keharmonian komuniti. Dengan itu, mewujudkan nilai peradaban baharu di kampus adalah sangat penting melalui konsep akal budi, iaitu sebuah gabungan antara kebijaksanaan berfikir dengan kehalusan budi pekerti. Justru, peranan mahasiswa sebagai penggerak utama pembinaan tamadun kampus ini amat kritikal bagi memartabatkan semula nilai adab dan peradaban bangsa kita. Secara umumnya, dalam buku pengenalan tamadun dan pemikiran Islam kontemporari 2013, perkataan tamadun dari sudut etimologi berasal daripada perkataan Arab iaitu madana yang merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta pembuatan memperhalus budi pekerti. Dan selain itu, Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2007 pula mendefinisikan bahawa kampus merujuk kepada kawasan serta bangunan sesebuah universiti atau institusi pengajian tinggi. Selain itu, tamadun kampus merujuk kepada pembentukan sebuah persekitaran universiti yang bukan sahaja berfungsi sebagai pusat penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga ianya adalah sebagai ruang pembangunan sasiah, akhlak, budaya ilmu dan nilai kemanusiaan dalam kalangan mahasiswa. Konsep tamadun kampus berkait rapat dengan pembentukan budaya ilmu yang sihat seperti sikap menghormati pensyarah, mengamalkan etika komunikasi yang baik, semangat bekerjasama, pemikiran kritis dan penglibatan aktif dalam aktiviti akademik serta kemasyarakatan. Sesebuah kampus yang bertamadun bukan hanya dinilai melalui kecanggihan infrastrukturnya, tetapi turut diukur melalui nilai moral, disiplin dan akhlak mahasiswa yang berada di dalamnya. Oleh itu, konsep tamadun kampus menekankan bahawa institusi pendidikan tinggi bukan sekadar tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga ianya ialah satu medan pembentukan insan yang beradab dan berkualiti. Mahasiswa sebagai teras utama dalam institusi tersebut memikul tanggungjawab yang besar untuk membina budaya ilmu, memperkukuhkan akal budi dan menghayati nilai peradaban baharu demi melahirkan masyarakat yang bertamadun, progresif dan sejahtera. Baiklah, yang seterusnya ialah ciri-ciri mahasiswa sebagai teras akal budi dan nilai peradaban baharu. Ciri-ciri ini terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah keprihatinan sosial dan semangat kesukarelawan. Keprihatinan sosial merujuk kepada kesedaran mahasiswa terhadap tanggungjawab mereka dalam masyarakat. Mahasiswa bukan sahaja menuntut ilmu, malah perlu peka terhadap isu kemanusiaan dan mampu menilai permasalahan sosial secara rasional dan beretika. Semangat kesukarelawanan pula membantu membentuk keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan nilai kemanusiaan. Melalui pelibatan dalam aktiviti kemasyarakatan, mahasiswa dapat mempraktikkan nilai empati, tanggungjawab sosial dan semangat perpaduan secara langsung. Dalam konteks kampus pula, keprihatinan sosial melahirkan budaya kampus yang beretika serta meningkatkan kesedaran sivik dalam kalangan mahasiswa. Selain itu, aktiviti sukarelawan turut membangunkan kemahiran insaniah seperti kepimpinan, komunikasi dan kerja berpasukan. Ciri yang seterusnya akan saya serahkan kepada rakan saya. Bagi ciri yang kedua adalah berakhlak mulia dan berintegriti. Sebagai mahasiswa, kita bukan sahaja perlu cemerlang dalam akademik, malah perlu mempunyai sikap sasiah diri yang baik seperti bersikap jujur, amanah, berdisiplin dan saling menghormati antara satu sama lain. Selain itu, mahasiswa juga perlulah mengamalkan sikap berintegriti dalam akademik, iaitu perlulah melaksanakan tugasan yang bertanggungjawab serta menjauhi daripada jenayah plagiarism. Sikap ini mengamalkan mahasiswa sebagai seorang yang beradab dan mempunyai nilai moral yang tinggi. Bagi impak pula adalah di mana mahasiswa perlulah membentuk suasana yang harmoni dan sejahtera. Bagi yang kedua adalah dalam era digital, mahasiswa perlulah menggunakan teknologi dan juga media sosial secara berhemah supaya dapat menjaga adab dan juga serta nilai peradaban dalam masyarakat. Bagi yang ketiga adalah di mana berhemah mulia dan juga berintegriti, di mana supaya dapat melahirkan mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran, mampu membentuk nilai jati diri yang unggul dan mampu menjadi contoh teladan
tamadan pada masa hadapan. Ciri yang ketiga adalah berilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis dalam kalangan mahasiswa. Sebagai pelajar universiti, kita bukan sahaja perlu mempunyai ilmu yang luas, tetapi juga perlu sentiasa meningkatkan kemahiran diri agar mampu bersaing dalam pelbagai bidang. Yang pertama, melahirkan mahasiswa yang berkualiti. Institusi pendidikan berperanan membentuk pelajar yang bukan sahaja berilmu tetapi berakhlak dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini menjadikan kampus sebagai pusat perkembangan tamadun pendidikan. Seterusnya, pengukuhan budaya intelektual. Budaya ilmu ini penting untuk melahirkan mahasiswa yang berdaya saing, berfikiran matang serta mempunyai akal budi yang lebih tinggi. Selain itu, kampus juga berfungsi sebagai pusat ilmu. Penglibatan dalam kuliah, seminar dan aktiviti akademik dapat mempengukuhkan budaya ilmu dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, mahasiswa yang berfikir secara kritis mampu menilai sesuatu isu secara rasional tanpa dipengaruhi emosi atau maklumat palsu. Budaya pembincangan ilmiah juga perlu dipupuk supaya pelajar lebih terbuka dan dalam bertukar pandangan dan idea. Kesimpulannya, ilmu, pengetahuan dan pemikiran kritis amat penting dalam membentuk mahasiswa yang berkualiti dan berdaya saing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan tentang contoh pembinaan tamadun dalam kalangan mahasiswa. Bahagian ini akan membincangkan bagaimana mahasiswa mainkan peranan sebagai teras akal budi dan menyumbang kepada nilai peradaban baharu melalui berbagai program dan inisiatif. Contoh pertama ialah program kesukarelawan mahasiswa dalam misi bantuan banjir. Dalam program ini, seramai 1,000 penuntut daripada 12 universiti di Malaysia telah bergabung dalam misi bantuan banjir di Kelantan melalui inisiatif Skuad Insan Madani. Mahasiswa terlibat dalam pelbagai aktiviti seperti membersihkan rumah mangsa banjir, mengagihkan makanan dan memberikan sokongan moral kepada mangsa di pusat pemendahan banjir. Pelibatan ini menunjukkan bahawa mahasiswa mempunyai sifat empati, prihatin dan semangat tolong-menolong yang tinggi terhadap masyarakat. Selain itu, kesanggupan mereka mengorbankan masa dan tenaga juga mencerminkan pembentukan akal budi yang seimbang antara ilmu dan nilai tamadun. Dari perspektif pembinaan tamadun kampus pula, aktiviti kesukarelawan seperti ini membentuk identiti mahasiswa supaya bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mempunyai kesedaran sosial yang tinggi. Seterusnya, contoh kedua ialah inisiatif universiti dan misi bantuan komuniti. Sebagai contoh, Universiti Kebangsaan Malaysia telah melaksanakan misi bantuan banjir di Baling, Kedah dengan menyediakan kotak keperluan asas kepada mangsa banjir. Dan seperti ini membuktikan bahawa universiti bukan sahaja pusat penyebaran ilmu tetapi juga ejen perubahan sosial yang membantu masyarakat. Melalui penglibatan dalam program bantuan komuniti, mahasiswa dapat menerapkan nilai seperti tanggungjawab, kerjasama dan keprihatinan. Selain itu, program sebegini juga membentuk jati diri mahasiswa supaya lebih berintegriti dan bertanggungjawab dalam menangani isu sosial. Contoh yang terakhir ialah pembudayaan ilmu melalui program kelestarian kampus seperti kempen Kampus Hijau. Sebagai contoh, Universiti Malaya aktif menjalankan program pengurangan penggunaan plastik dan program Kita Semula. Melalui program ini, mahasiswa didedahkan kepada kepentingan menjaga alam sekitar dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat global. Secara tidak langsung, nilai seperti disiplin, kesedaran sivik dan tanggungjawab dapat dipupuk dalam diri mahasiswa. Kesimpulannya, penglibatan mahasiswa dalam program kesukarelawan, bantuan komuniti dan kelestarian kampus jelas menunjukkan bahawa mahasiswa memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun kampus yang berteraskan akal budi dan nilai peradaban baharu. Sekian, terima kasih. Tuntasnya, pembinaan tamadun kampus merupakan agenda transformatif yang meletakkan mahasiswa sebagai penggerak utama dalam mengimbangi kecermelangan akademik dengan ketinggian adab. Di tengah krisis peradaban digital hari ini, penyatuan antara akal dan budi amat kritikal bagi memastikan universiti tidak sekadar melahirkan golongan teknorat tetapi insan yang kaya dengan nilai kemanusiaan. Melalui manifestasi praktikal seperti keprihatinan sosial, pembudayaan ilmu dan semangat kesukarelawanan, nilai peradaban baharu ini mampu dihidupkan semula demi membentuk ekosistem kampus yang harmoni.
Oleh itu, sinergi padu daripada seluruh warga universiti adalah kunci utama untuk melahirkan generasi pewaris yang cemerlang sebagai ilmuwan serta bersedia mendaulatkan tamadun bangsa dan negara pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.